Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kru TVPSS Sambat Lensa Permata Madani. Saya Kristina Yazid selaku wartawannya bertugas bersama rakan seperjuangan saya pada episod kali ini. Pada hari ini bersamaan 14 Januari 2026, di SAM Sultan Hishamuddin Sungai Betih telah berlangsungnya program pendaftaran pelajar tingkatan 1 bagi tahun 2026. Program ini adalah program yang diadakan pada setiap pembukaan sekolah yang bertujuan untuk meraihkan dan menyambut pelajar tingkatan 1 buat kali pertama melangkah masuk ke sekolah menengah. Jom ikuti saya melihat bingkisan yang telah disediakan oleh kru TVPSS Sambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kru TVPSS Sambat Lensa Permata Madani. Jadi sekarang saya bersama dengan pelajar tingkatan 1 dan juga bersama ibu beliau di pendaftaran tingkatan 1 bagi tahun ini. Jadi Assalamualaikum Dik. Salam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Jadi apa perasaan adik pada hari ini bila datang dekat sekolah pertama kali menjejakkan kaki di sekolah Sambat Bumi Mawadani? Saya rasa gembira dan sedikit nervous sebab baru first time masuk sekolah ni dan rasa kagumlah dengan sekolah ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi bagaimana pula dengan perasaan Puan? Perasaan saya macam-macam ada. Ada rasa gembira, teruja, berbesar hati pun ya. Sebab tak sangkalah nak terpilih dalam sekolah ni lah. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, jadi seterusnya kan Puan. Okey, jadi untuk adik, apa harapan adik untuk berada dekat sekolah Sambat ni? Harapan saya nak jadi pelajar cemerlang, berusaha belajar. Okey, baik. Terima kasih. Okey, bagaimana pula dengan harapan Puan untuk anak Puan? Harapan saya supaya menjadi anak yang penyejuk hati. Semoga masuk ke dalam sekolah ni terdidik dari segala aspek, terutama tingkah laku, adab, akhlak dan peribadilah. Yang penting menjadi anak yang soleha dan tahu macam mana pembawakan diri itu untuk akan datang. Okay, InsyaAllah. Semoga adik menjadi pelajar yang baik dan juga capai cita-cita adik. Dan juga semoga harapan pun untuk anak akan jadi yang terbaik. Dan terima kasih sebab luangkan masa yang kami pada hari ini. Okay, jadi itu sahaja daripada kami, Lensa Permata Madani. Bye!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kru TV PSS Sambet Lensa Permata Madani. Saya Raudah Elisa selaku kru bertugas pada hari ini. Sekarang saya bersama ibu bapa yang mendaftarkan anak pada Samsudin Syamuddin pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Salam. Okey, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Apa perasaan Puan pada hari ini? Perasaan saya gembira dan bersyukur sangat-sangat atas apa yang Allah makbulkan doa saya lah. Alhamdulillah sangat-sangat. Dan terima kasih pada semua staf gerak kerja Sekolah Syamuddin. Alhamdulillah. Apa harapan Puan untuk anak Puan bersekolah di sini? Jadi macam harapan Puan pada masa hadapan untuk anak Puan? Harapan saya agar cita-cita dia menjadi seorang mutawif akan tercapai dengan bersekolahnya dia di sini, dan saya harap dia dapat mengamalkan amalan-amalan di Sekolah Syamuddin ni sepanjang dia bersekolah Syamuddin ni ke dalam kehidupan dia sampai bila-bila. InsyaAllah, amin. Terima kasih Puan. Sekian itu sahaja daripada kami, kru TV PSS Sambet Lensa Permata Madani. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kru TV PSS Sambet Lensa Permata Madani. Jadi sekarang saya bersama dengan salah seorang ibu bapa murid tingkatan 1 pada tahun ini. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Okay. Baik, jadi boleh tak adik mengenalkan diri adik? Nama saya Khairul Khalis bin Khairul Ilmi. Orang-orang panggil Khalisa. Khalis. Okey, bagaimana pula dengan ibu bapanya? Okey. Saya Khairul Ilmi bin Muhammad Saleh dan isteri saya Puan Sheila. Okey, baik Puan Sheila. Okay, jadi seterusnya, apa perasaan adik bila menjejakkan kaki pertama kali datang dekat sekolah Samsudin Syamuddin Sungai Berhenti ni? Gembira lah dapat sekolah sini. Okay, alhamdulillah gembira. Okay, bagaimana pula dengan perasaan ibu bapanya? Okey, alhamdulillah pertamanya syukur pada Ilahi kerana rezeki anak saya untuk sambung di sekolah Sambet ini. Kebetulan kakak dia pun bersekolah di sini dalam form 3. Perasaan gembira dan teruja lah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Baik, seterusnya apa pula harapan adik? Bila duduk kat sini, apa harapan yang adik nak? Untuk menjadi murid cemerlang. Okay, InsyaAllah, amin. Okay, bagaimana pula dengan harapan Encik lah? Okey, memandang sekolah ini pun sekolah agama, kami sebagai ibu bapa mengharapkan supaya anak-anak dan bukan anak saya, semua sekali yang bersekolah sini pertamanya berjaya, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Okey, dan yang keduanya supaya sebab anak saya dua asrama, supaya dia dapat biasakan dirilah dan berdikari ketika berada di asrama. InsyaAllah, amin. Jadi semoga harapan adik dan juga harapan ibu bapa tercapai dan juga semoga baik-baik je dekat Sambet. Dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Okey, baik. Sekian sahaja daripada kami, TV PSS Sambet Lensa Permata Madani. Bye. Saya bersama dua orang pelajar tingkatan 1 yang baru mendaftar ke Sekolah Agama Menengah Sultan Hishamuddin Sungai Berhenti. Nama saya Siti Zulaikha Damia binti Muhammad Yarmi daripada kelas 1 Ibnu Nafis. Nama saya Nurhaifah Marwah binti Kamal Azli dari kelas Ibnu Sina. Apa perasaan saudari berdua apabila dapat masuk tawaran ke sekolah ini? Masa first time tahu tu saya terkejut juga sebab saya tak expect pun dapat. Saya rasa gembira lah sebab dapat tawaran tu. Sebab sekolah ni agak susah jugalah nak dapat. So jadi saya gembira.